Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Dinis bin Yunus dan nombor matrik saya adalah C25A3379. Hari ini saya akan membentangkan tentang elemen yang terdapat dalam poster di kibarat kami. Elemen yang terdapat dalam poster ini ialah jalinan. Jalinan ini merupakan kesan permukaan sesuatu objek yang boleh dilihat dan atau dirasai, seperti leceng, kasar ataupun lembut. Dalam poster ini, jalinan dapat dilihat pada pakaian, langsir, pentas dan alat muzik. Ianya menjadikan poster ini kelihatan lebih menarik dan realistik. Elemen yang seterusnya merupakan ruang. Ruang ini adalah kawasan kosong ataupun jarak antara objek yang memberi kesan kedalaman dalam sesebuah karya. Dalam poster ini, ia menunjukkan ruang melalui susunan penonton di hadapan, pemain di tengah dan latar belakang pentas, menjadikan suasana kelihatan lebih hidup. Dan elemen yang terakhir merupakan bentuk tiga dimensi, yang mana objek yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi, serta kelihatan mempunyai isi padu. Dalam poster ini, bentuk tiga dimensi dapat dilihat pada gendang, gong, rebana dan figura manusia melalui penggunaan cahaya dan bayang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adha Hakim bin Hamid, nombor matrik C25A3422. Okey, hari ini saya akan membentangkan poster yang telah saya hatikan. Dalam poster ini, saya memberi penekanan kepada tiga elemen seni utama, iaitu garisan, bentuk dan warna, bagi menghasilkan reka bentuk yang menarik serta mudah difahami. Elemen seni yang pertama ialah garisan. Okey, dalam poster ini, garisan digunakan sebagai panduan untuk menyusun setiap maklumat agar kelihatan lebih kemas dan teratur. Selain itu, garisan juga membantu mengasihkan bahagian-bahagian penting supaya penonton dapat membaca kandungan poster mengikut urutan yang betul. Okey, di samping itu, penggunaan garisan turut mewujudkan pergerakan visual yang dapat menggerakkan fokus penonton kepada tajuk utama, imej dan maklumat penting. Oleh itu, garisan bukan sahaja memberikan nilai estetik, malah membantu meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat dalam poster itu. Okey, seterusnya elemen seni yang kedua ialah bentuk. Bentuk ni digunakan bagi menghasilkan susun atau poster yang lebih menarik dan seimbang. Dalam poster ini, pelbagai bentuk digunakan untuk menyusun teks, imej dan grafik supaya setiap elemen mempunyai ruang yang sesuai dan tidak kelihatan terlalu padat. Okey, selain itu, penggunaan bentuk yang pelbagai dapat memberikan penegasan terhadap maklumat penting serta menjadikan poster lebih mudah difahami. Pemilihan bentuk yang sesuai juga membantu menghasilkan reka bentuk lebih profesional dan menarik perhatian penonton. Okey, seterusnya elemen seni ketiga ialah warna. Warna merupakan salah satu elemen yang paling penting kerana ia mampu menarik perhatian penonton pada pandangan pertama. Dalam poster ini, saya memilih gabungan warna yang bersesuaian dengan tema supaya dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan menarik. Selain mencantikkan reka bentuk, warna juga membantu mewujudkan penegasan pada tajuk, gambar dan maklumat utama. Pemilihan warna yang seimbang dapat meningkatkan tahap keterbacaan poster serta memudahkan penonton memahami mesej yang ingin disampaikan. Poster ini mengaplikasikan 7 prinsip reka bentuk, iaitu keseimbangan, penegasan, kontras, harmoni, irama dan kadar banding. Pertama, ia keseimbangan di mana susunan elemen pada bahagian kanan dan kiri poster disusun dengan keseimbangan supaya reka bentuk kelihatan kemas dan tidak berat pada satu bahagian sahaja. Penegasan yang dapat dilihat dari situ ialah tajuk di kibarat. Tajuk di kibarat ni direka dengan saiz yang besar dan jelas supaya menjadi fokus utama. Selain itu, penyanyi utama berada di tengah-tengah pentas, turut menarik perhatian penonton terlebih dahulu. Seterusnya ialah kontras,
yang dapat dilihat melalui penggunaan warna, penggunaan warna terang, warna gelap. Perbezaan warna itu menjadi poster lebih menarik serta membantu menyelahkan maklumat penting. Prinsip harmoni pula ditunjuk melalui gabungan warna, imej dan susunan elemen yang paling melengkapi keserasian. Ini menjadikan keseluruhan poster dilihat lebih menarik dan profesional. Irama pengulangan elemen seperti gong, gendang dan figura manusia itu juga memberi kesan pergerakan visual ini. Ini membuatkan mata penonton bergerak mengikut susunan elemen dalam poster. Terdapat juga kadar banding, iaitu tajuk direka besar berbanding elemen lain bagi menunjukkan kepentingan dan menarik perhatian orang yang melihat poster tersebut. Akhir sekali ialah kesatuan, di mana semua elemen seperti warna, imej, teks dan peralatan muzik disusun mengikut susunan tema kebudayaan di Barat. Itu menjadikan keseluruhan reka bentuk dilihat lengkap, tersusun dan menyampaikan mesej dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Batrisha binti Muhammad Ali, nombor metrik C24A1791. Seterusnya, saya akan menerangkan proses teknikal penghasilan ilustrasi poster kami, dan yang mana langkah pertama adalah penghasilan idea. Kumpulan kami telah memilih tema warisan budaya tradisional di Barat sebagai poster utama kami. Tema ini dipilih kerana kami ingin memperkenalkan serta mempromosikan seni persembahan tradisional Melayu kepada masyarakat, khususnya dalam golongan muda, agar warisan ini terus dikenali dan dihargai. Langkah kedua ialah lakaran awal pada peringkat ini, yang mana setiap ahli kumpulan menghasilkan poster masing-masing berdasarkan tugas kedua bagi mendapatkan pelbagai idea dan konsep reka bentuk. Kami menggunakan AI Gemini dengan menyebutkan yang sesuai untuk menggabungkan elemen terbaik daripada 5 poster tersebut. Hasilnya ialah satu lakaran poster yang lengkap, kreatif dan menepati konsep yang ingin disampaikan. Langkah ketiga ialah penghasilan ilustrasi digital. Lakaran yang telah dipilih kemudian disunting dan diperkemaskan menggunakan aplikasi Canva dan Adobe Illustrator. Pada peringkat ini, kami menambah baik susun atur, warna, tipografi serta elemen grafik supaya poster kelihatan lebih kemas, menarik dan mampu menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan proses teknikal penghasilan ilustrasi poster di Barat ini bagi langkah yang keempat hingga langkah yang keenam, sambungan daripada kawan saya. Okey, bagi langkah keempat ni iaitu proses pewarnaan. Warna yang digunakan merupakan gabungan idea warna daripada poster setiap ahli kumpulan yang ada. Kami memilih warna berdasarkan kesesuaian tema dan identiti yang dipilih iaitu di Barat. Okey, oleh itu kami menggunakan warna-warna yang terang dan kontras seperti warna merah, biru, ungu, kuning untuk baju-baju di Barat dan oranye untuk mewujudkan suasana yang meriah dan menarik perhatian penonton. Okey, penggunaan warna ini juga dapat menyerlahkan unsur kebudayaan dan semangat bagi persembahan di Barat. Okey, bagi langkah yang seterusnya adalah langkah yang kelima iaitu tipografi, pemilihan tipografi. Okey, kami menggunakan tulisan yang besar, tebal dan mudah dibaca bagi memastikan tajuk poster itu dapat dilihat dan dengan jelas dan boleh difahami. Pemilihan jenis tulisan juga disesuaikan dengan tema tradisional dan suasana persembahan iaitu persembahan di Barat. Hal ini penting sebab tipografi ini yang sesuai dapat menjadikan poster ini lebih menarik dan memudahkan penyampaian mesej kepada penonton. Okay, bagi langkah yang keenam iaitu penyusunan akhir. Bagi susunan semua elemen seperti ilustrasi, teks, warna dan latar belakang disusun mengikut prinsip rekaan bentuk
prinsip reka bentuk seperti keseimbangan, penegasan, kesatuan, semua itulah. Setiap elemen ditempatkan dengan teliti supaya poster ni kelihatan kemas, tersusun dan menarik dari segi visual. Dari segi penyusunan ini juga membantu memastikan fokus utama penonton tertumpu tu kepada tema Dikir Barat yang ingin diketengahkan. Okey, sebagai kesimpulannya adalah proses penghasilan ilustrasi poster ni adalah menggabungkan kreativiti dari ahli kumpulan yang lain juga dengan penggunaan teknologi AI juga, menggunakan Gemini juga kan untuk menggabungkan, dan kita akan terus kepada buat dalam Photoshop ataupun Adobe. Okay, reka bentuk ini menghasilkan sebuah poster yang menarik dan berkesan. Melalui gabungan teknik IDIV ni, poster yang dihasilkan bukan sahaja mempunyai nilai estetika, malah turut berperanan dalam mempromosikan dan memelihara warisan budaya tradisional Malaysia, khususnya seni persembahan Dikir Barat. Nah, orang kata untuk memastikan warisan budaya kita lebih terpelihara lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.